9 April 2010, pemergian Yang Berhormat Datuk Robert Lau Hoi Chiu, Timbalan Menteri Pengangkutan. Pada hari ini dalam tahun 2010, Yang Berhormat Datuk Robert Lau Hoi Chiu, Timbalan Menteri Pengangkutan meninggal dunia akibat penyakit barah di kediamannya di Mont Kiara, Kuala Lumpur. Mendiang yang juga ahli Parlimen Sibu selama 5 penggal meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak. Mendiang yang menghidap penyakit barah sejak tahun 2008 sering berulang-alik ke Hospital Selayang Selangor bagi mendapatkan rawatan susulan. Jenazah mendiang diterbangkan ke Sibu, Sarawak menggunakan penerbangan Ehsan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Mendiang disemadikan di Taman Memorial Nirwana, Sibu.